Dekat media sosial kita nampak macam banyak orang tanya tentang isu halal. Pengalaman memasak berapa tahun je? 9 tahun. 9 tahun? Ya. Paling high class punya tempat Cik pernah kerja kat mana? Luar negara, London. Luar negara? Ya. London. Oh, pernah bekerja di London je, Ya. Pengalaman memasak berapa tahun je? 9 tahun. 9 tahun? Ya. Total 9 Total tahun? semua overall. Saya ambil belajar dalam bidang Culinary. ya. Okay. Before saya masuk belajar, saya ada buat part time lah. Isu udang dalam Betul. kedai dia lain je? Ya, lain, betul. Dia rasa motu kampung lah, dia kata. Betul. Oh, dia naik aroma di daun pisang je, Betul. Tak makan lagi pun nampak crispy dah ni. Ya, motu the veggie and prawn. Mantap je. Oh, boy. Apa je? Kucai? So, kita akan garni dengan kucai lah. Eh? Ya. And then kita akan ada dip dia. So, inilah dip dia. Alright. Okey. Siap. Ya. Ini menu apa, Chef? Roti panda kaya. Roti pandai Ini kaya. mentega je. Dia kalau kopi tiam mesti ada ni, Chef, eh? Ya, betul. Menu wajib untuk kopi tiam. Betul. Kalau tidak tak jadi, Chef, eh? Betul. Ini roti akan dibakar lah. Ini akan dibakar lah untuk toast dia. So benda ni kita akan bakar dekat toasty dia. Oh, special So, ni, kita Chef, ada eh? special untuk break punya. Biasa-biasa ni. Kita akan more maybe 2 times or 3 times. 9 tahun pengalaman, paling high class punya tempat Cik pernah kerja kat mana? Luar negara, London. Luar negara? Ya. London. Oh, pernah bekerja di London, Chef, eh? Ya. Oh, kalau macam ni dah siap lah ni. Tunggu sapu je lah. Tunggu sapu. Okay, pure butter je, eh? Pure butter and satu butter. Bukan mentega je, eh? So kita ada potongan dia pun, kita ada cara dia. Ada slice dia. Ada slice dia. Sebab setengah orang dia just sapu macam Sapu tu lah. kan? Ya, betul. Okey. Satu slice untuk butter, satu slice kita ada panda kaya. Ini homemade lah. Buat sendiri ya. Buat sendiri, eh? Buat sendiri betul. Tengok colour dia pun lain tu. Tengok lain dia texture dia tu belum rasa lagi. Betul. Texture dah cantik dah. Jadi kita gerai sikit. Untuk nampak method cair sikit untuk butter dia. Cantik. Nice colour. Oh, lembut je. Cair untuk kopi tiam kita akan more to flavor panda kaya. Alright. Ya, cantik. Oh. Okay, mantap. Dia colour dia lain je. Dia colour tak sama lain, macam betul. tinggal kedai uncit je, eh? Betul. So actually benda ni dia tak manis sangat lah. Tak manis sangat, Tak eh? manis sangat. Oh, ini roti bakar je, eh? Ya, roti bakar panda kaya. Menu best seller je, eh? Nasi Menu lemak. best seller, nasi lemak ayam goreng berempah. Texture dia. Nampak berlemak je. Nampak berlemak. Komplit, ada ikan bilis. Betul. Kacang tanah. Timun. Kita ada timun. Okey, kita kata telur. Okey. Oh, ayam goreng ayam berempah je, berempah. Ini ayam baru bergoreng, kita letak cukup rempah lagi. Rempah dia kat atas lah. Ya. Ini homemade. Tengok texture dia. Tak spicy, little bit macam tu lah. Tak mostly tu lah. Cuma sambal dia asingkan je. Sambal dia asingkan. Complete siap for manufacture kita. Ini untuk menu nasi Menu itik nasi je. itik ya. Oh, dia siram-siram je, kan? Siram-siram dia. Dia kena gunakan minyak panas je, kan? Ya, betul-betul panas. Nanti dia akan masak je dalam tu. Dia akan masak. Benda tu dah masak dah. Dah masak. Dia mau rikuk panaskan dah dia. balik Ya, panaskan balik. Kita tengok colour dia brown. Cara untuk potong. Ya. Satu portion je, eh? Satu portion kita satu half titik lah. Alright. Nah. Makan panas-panas sedap ni. Pak Choy. Pak choy ya. Ready. Okay. Siap. Siap. Right. Cili oil. So, cili oil. Stop titik. Oh, titik. Pelang-pelang. Bawang goreng. Bawang goreng ya. Siap je, eh? Siap. Ini nasi kerabu je, eh? Nasi kerabu. Chef, sebelum saya datang sini, dekat media sosial kita nampak macam banyak orang tanya tentang isu halal. Okey, boleh Chef jelaskan sikit? Memang kita dah ada ala, Okey. ala Haizat Ala. Itu daripada Center Chen lah, daripada Shah Alam. Daripada produk itu kita supply kepada outlet by outlet lah. Jadi 100% halal. 100% halal. Kedai operasi daripada pukul apa sampai pukul apa? Pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Cuti setiap hari Ahad, Sunday. Ahad saja tutup. Kalau contoh orang dah tengok video ni, dia tak dapat datang, kalau dia nak beli online, dia boleh beli online dekat mana je? Dekat Grab kita ada. GrabFood. GrabFood, Shopee. GrabFood dengan Shopee lah. Shopee Food Okey, ada. baik. Terima kasih, Chef. Okey. Kita berada di Maka Makan Petaling Street, kedai yang sangat legend, autentik, ala-ala kopitiam. Chef yang dah berpengalaman 9 tahun, pelajar kulineri dekat London, anak kelahiran Pantai Timur. Wow. Jadi
Jadi menu pertama, best seller, cucur udang. Dimasak panas-panas, tengok ni. Nampak udang dia tu. Ish, tak sabar. Bismillah. Dia tak ada kuah kacang, digunakan sos. Bismillah. Sos dia yang sangat-sangat jahat. Satu lagi. Bismillah. Lembut. Crispy kat luar, lembut kat dalam. Air tangan chef ni lain. Bismillah. Padu mantap syahdu. Menu kedua, antara best seller juga, roti bakar pandan kaya mentega. Dia pakai roti yang saiz boleh tahan besar. Pandan ni chef tu kata homemade, buat sendiri. Tanpa bercakap banyak. Bismillah. Lembut. Lemak, manis. Rasa pandan sangat kuat. Bismillah. Roti bakar macam ni, makan waktu pagi ngam, tengah hari ngam, petang ngam, malam pun ngam. Tengok tu, butter dia. Bismillah. Tengok colouring dia. Pandan homemade, buat sendiri. Bismillah. Ini pun antara best seller yang paling banyak terjual. Dan ini rupa kejadian ayam goreng berempah. Nampak crispy kan? Nasi dia nampak sangat-sangat berlemak. Oh, tengok tu. Nampak santan dia. Melekat-lekat. Bau dulu. Bismillah. Makan nasi je dah menceritakan ini memang betul-betul nasi lemak, bukan nasi putih. Ni dia punya rempah tu tabur atas nasi. Dan kita nak ambil dia punya isi ayam ni. Oh, tengok. Ya Allah. Nampak crispy dan berempah. Bismillah. Sambal memang dia asingkan. Dia cacik dengan sambal. Bismillah. Pedas, masin, manis sikit sangat. Ayam, sambal, ikan bilis, makan dengan nasi. Bismillah. Ini barang jadi. Banyak isu saya tengok kat media sosial, orang kata tentang kedai ni halal ke tak, kedai ni halal. Ada sejalan macam chef tu bagi tahu tadi. Kalau di KL korang tak tahu nak makan kat mana, nak cari tempat yang halal susah, datang kat sini. Makan. Tukang masak dia Melayu, orang Kelantan. Ni mi kari. Tengok kuah dia sangat pekat dan berlemak. Dia ada tauge, sambal, kacang panjang, pucuk goreng. Bismillah. Bersama dengan tahu. Bismillah. Padu. Ambil pucuk ni. Bismillah. Memang menu-menu dia kalau korang tengok, semua menu kopitiam style. Ada isi ayam, tak nampak. Kita gaul. Kalau macam ni, sekali sambal ni memang Chinese style. Bismillah. Ini jadi teruk. Sambal dia kalau minta lebih mesti sedap. Bismillah. Fishball. Bismillah. Macam kita makan air tangan mak kita. Sopan terakhir. Bismillah. Datang kopitiam kalau tak kena dia punya kopi ais kau, memang tak sah. Nampak pun kau pakai straw besi pun. Bismillah. Gila. Bismillah. Pekat, melekat. Tengok colour dia. Ni ais kalamansi dan sour plum. Bismillah. Pekat, masam, kau. Sangat-sangat refreshing. Makan signature nasi itik, kanton dan chili oil. Mantap. Nama pun dah mantap dah. Kalau kita tengok itik ni, dia masak tadi sangat-sangat crispy. Bismillah. Itik disiram dengan minyak-minyak yang panas. Kulit dia. Peminat-peminat itik, jangan lepaskan peluang ini. Ambil chili oil ni yang mahal ni. Letak atas ni sos plum. Bismillah. Rahsia dia semua dalam ni. Chili oil ni. Tengok tu. Saya recommend kau order yang ni. Bismillah. Mantap. Ni air jagung. Dia punya ais tu menggunakan ais kisar cendol tu. Macam penuh jagung. Selonggok dia bau jagung. Bismillah. Rasa macam aiskrim jagung yang berlemak. Bismillah. Bismillah. Ni menu terakhir kita, cendol gula Melaka. Dia punya cendol selonggok, kacang pun selonggok. Cendol nak tanam memang kena gaul lah. Kalau tak gaul, tak jadi lah. Tekstur ais tu lembut. Bismillah. Berlemak. Bismillah. Gaul dengan kacang sedap. Bismillah. Kalau kau nak tahu, saya memang suka makan cendol. Perut dah kenyang pun, cendol masih sumbat lagi. Benda lain tak boleh sumbat lah. Cendol boleh. Bismillah. Kalau korang datang ke KL, Petaling Street, type je makan, terus sampai kat sini. Okay? Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.